klinik KK3. Kita di pembangunan pesat, terutama di Parlimen Tanjung Piai ya, disekat sebuah KK3. Saya dah buat lawatan sendiri ke KK3 ini. Agak kecewa sebab KK3 sepatut memiliki ambulans ya untuk kepentingan kegunaan. Tapi KK3 disekat ni tak ada ambulans. Lama dah. Kita pernah bangkit, tak ada. Saya harap kementerian boleh memperuntukkan satu buah ambulans dengan cepat segera untuk kegunaan KK3 di klinik sekat ya. Ketika ini kita telah pun membatalkan satu projek ataupun satu perolehan ambulans yang besar daripada KKM kerana pihak yang membekalkan ambulans tersebut gagal untuk melaksanakan dan juga membekalkan ambulans yang sepatutnya telah pun diagihkan sejak tahun 2024. Dan ketika ini kita sedang memperbaharui bekalan ambulans tersebut dan kita akan melihat keutamaan bagi klinik sekat jenis 3 itu nanti. Yang berhormat boleh follow up, kita akan pantau daripada masa ke semasa. Apa yang berlaku adalah janji untuk to deliver dengan izin ambulans itu tidak dapat dilaksanakan kerana bekalan model long base high-S Toyota itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik.